Gesa siasatan cepat. Lok tuntut tindakan tegas terhadap pemandu. Punca nahas 5 maut. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Menteri Pengangkutan, Anthony Lok menggesa tindakan pendakwaan tegas diambil terhadap pemandu yang dipercayai menjadi punca kemalangan maut sehingga meragut 5 nyawa dalam kejadian tragis di Johor semalam. Memetik laporan daripada Malaysia Gazette, insiden tersebut tidak sepatutnya berlaku dan dipercayai berpunca daripada pemanduan melulu serta berbahaya di jalan raya awam. Saya merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa atas kehilangan yang sangat menyedihkan ini. Lesen memandu bukan satu kebenaran untuk memandu sesuka hati sehingga menyebabkan malapetaka kepada orang lain yang tidak berdosa. Katanya, pemanduan sebegini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak boleh diterima sama sekali. Katanya dalam kenyataan hari ini, mangsa yang terkorban dikenal pasti sebagai Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36. Isterinya Nur Azlina Abdul Latif, 33. Ibu mentua mereka Semek Mat Soh, 73, serta anak saudara pasangan itu, Nur Irish Shifaq Siddiq, 10.